Okey, sekarang ni kami nak ke lokasi di mana kereta kabel telah siap sepenuhnya dibina. Di Kampung Kuak Hulu, di puncak Gunung Lang. Kami dah sampai di puncak Gunung Lang. Boleh dilihat ramai orang mula memenuhi kawasan ini untuk merasai sendiri pengalaman Kuak Skyride. Gunung Lang kini jadi tarikan utama Pengkalan Hulu. Kuak Skyride menghubungkan Pengkalan Hulu dengan Gunung Baling. Suasana meriah, jom kita temu bual pengunjung. Hai, dari mana ni? Dari Gerik. Apa perasaan bila sampai sini? Seronok. Tempat ni cantik, sesuai sangat nak buat konten. Hai, baru sampai dari Baling naik kabel karbon. Macam mana rasa bila jejak puncak ni? Serious best. View dia memang luar biasa. Aboy datang naik basikal hari ni. Apa perasaan bila sampai sini? Ayah, kaulah insan yang tunjuk langit dulu bro. Hari ni aku sampai puncak ni untukmu. Kita bersama pengunjung dari Thailand yang datang secara berkumpulan. Excited nak naik kabel car? Ya, sangat seronok. First time di Malaysia, tempat ini cantik, udara pun nyaman. Keluarga dari Gerik baru saja sampai ke puncak Gunung Lang. Macam mana pengalaman naik kabel car tadi? Alhamdulillah sangat selesa, anak-anak pun teruja, pemandangan memang menakjubkan. Kalau sampai sini, singgahlah. Macam-macam barang lama yang unik. Mana tahu, ada satu yang terkenang di hati. Macam muzium hidup, tapi semuanya untuk dijual. Betul. Setiap barang ni ada cerita, ada jiwa. Kalau anda dah sampai sini, rugilah kalau tak singgah. Warung awan ni lain macam rasa kampung tapi suasana macam dalam mimpi. Kalau nak cuba yang luar biasa, warung awan ni memang tempatnya. Assalamualaikum Kak, saya nak beli 4 tiket naik Kuak Skyride. Waalaikumsalam. Boleh scan je QR kat situ ya. Subhanallah, cantiknya pemandangan dari sini. Weh, tu Gunung Inas kot. Tengok ada orang lambai kat kita. Nampak meriah kat bawah tu. Weh, pakcik semalam tu backflip depan kamera masa tengah shoot kat air panas. Tiba-tiba je dia lompat, sekarang view dah 1 juta lebih. Confirm pakcik tu viral. Tak apa, macam Cantiknya. Rasa tak sabar nak turun. Macam tempat percutian luar negara. Okey, kami dah pun sampai di kaki Gunung Baling. Subhanallah, cantiknya pemandangan kat sini. tinggi betul, macam tak percaya kita tadi kat atas sana. Okey, nampaknya masa makin suntuk, tak sempat nak review kawasan ni. Jumpa lagi di lain masa, sila komen tempat anda kalau nak kami ke sana.